Okay, untuk hari kedua ni kita nak pergi makan dinner. Kita decided untuk pergi ke satu seafood restaurant, nama dia Embok Village and Seafood, Steamboat and Seafood, Embok Village Seafood. Tengok ni kita masuk ke kedai dia. Ada pintu gerbang sikit. Tu nampak dia punya signboard. So kanan kiri very nice. Sebab overall setup very nice. Belah kiri ada tempat bakar-bakar kot. Lepas tu ada tempat nak beli, I don't know, souvenir ke. Sebelah ini pun cashier dia sebelah kanan ni. So, kita masuk sini. Ni salah satu area dia lah. Meja makan pun banyak. Lepas tu kita terus lagi ke belakang. In between ada fountain, air. Cashier lagi. Dah tadi. Masuk sini, ambil order dulu, lepas tu hantar sini lah. Oh, okey. 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 So, sampai-sampai ambil order form, isi-isi, lepas tu pas balik kat situ. Hujung sana ada otak-otak, ada sate. Kita pun dah sampai sini. Dan inilah borang yang kita tunjukkan tu, isi dulu, lepas tu kita pas kat sana. So daripada restoran ni boleh terus tengok laut atau berjalan ke laut. So ni ada dia punya pintu gerbang sikit. Embok Villa. Jalan ke laut lah. Laut dia sungguh tenang. Angin pun tak ada. Tapi ada lampu malam ni cantik lah. Jalan sikit sampai laut ni, tepi ni. Kalau tengok sebelah kanan tu pun pantai dia sungguh tenang, orang pun tak ada. This is nice place lah actually. Lepas tu ada orang main jet ski tu yang bunyi tadi tu. Sebelah kiri pun besar, ramai orang mancing kat sebelah kiri tu. Very nice. Recommended untuk datang. Bukan setakat restoran, dia punya location ni sungguh tenang. Ada hammock lah. Oh, signboard ni dia buat daripada kanu. Tu dah di atas tu. Kita nak tengok sebelah sana. Oh, dia ada juga macam live band punya tempat. Sana tu. Bagusnya restoran ni, dia ada surau sediakan. Tadi saya lalu nampak bersih. Nanti kita tengok kalau kita nak pergi sembahyang ni, kita bawa, tunjuk kamera. Lepas tu dia toilet dia dekat luar. Dekat parking tadi tu, tapi ada 2 gate lah untuk ke toilet tu, and kena bayar 50 sen. Kalau tak ada cash tak apa, QR 50 sen pun boleh. Tu yang lagi menarik lah, boleh pakai QR. Sebab kadang-kadang kita ni selalu cash tak ada, especially saya 50 sen RM1. Tapi sekarang ni boleh bayar online, QR, so tak ada masalah. So kita pun dah order tadi. Saya pun tak pasti apa kita order. Kita tengok bila makanan sampai nanti, baru kita tengok lah. So meanwhile boleh check surrounding sini macam mana. Kita tinggikan sikit kamera. Now kita boleh scan lagi 360. Nampak laut malam-malam. Dalam malam maghrib. Sen 360 degrees. Ini dengan harapan tak hujan lah. Kalau hujan menangis juga. Kadang-kadang kita masuk dalam. Ni yang kita order hari ni. Kita ada sotong celok tepung, kita ada sayur, kita ada tom yum campur, butter prawn. Kita punya ikan bakar belum siap lagi. Kita ada sama juga 2 air, tembikai dan juga tembikai longan dengan kelapa muda. Tapi rasanya kelapa ni tak muda sangat. Tadi saya dah makan dah sotong celok tepung tu. So macam mana tu? Tak apa. Okey. Dia lagi tu kat dalam dah top up. Okey, cantik. Bila makanan sampai tadi, saya pun rasalah sotong celok tepung tu 2 pieces. Dah makan-makan relax. Lepas tu adik waiter tu datang. Bang, sotong dah sentuh ke belum? Saya cakap saya dah makan 2. Silalah bang. Abang punya besar. So dia pergi ambil. Lepas tu dia hantar yang betul lah medium size. Yang tadi tu dia, untuk orang lain tu dia buat lain.
Now akhirnya dia punya ikan pun dah sampai. Kita tengok macam mana ikan dia. Dan ni kita ada ikan bakar. Semalam ikan 3 rasa. Tu dia. So macam biasa, first kita cuba sotong dulu. Sedap. Sebab tepung dia macam nestum semalam. Nestum semalam. Lebih kurang lah. Dan sotong dia lembut. Hari ni kita makan dengan sos pula. Sepatutnya lagi sedap lah kan. Sebab kosong tak ada sos pun sedap. Super. Terasa sikit dia punya apa? Butter prawn ni. Sedap. Tapi kalau ada lebih daun kari je sedap kot. Kurang daun kari tapi dia sedap. So now sayur kita tak cuba, ikan depan ni kita cuba. Apa pun kita ambil dulu makanan. Kita decided makan nasi. Makan nasi pakai tangan. Sebab nak senang kontrol. Kontrol. Sekarang ni kita rasa dia punya tom yum campur. Oh, kau. Tom yum memang kau. Recommended by. Sebab apa? Sebab dia pedas. Cukup masam juga pedas. Oh. Kita rasa sayur pula. Sayur rasanya biasa je. Kita tengok kalau ada rasa lain. Potong celup tepung ni sofa okey. Sedap. Sedap. Tapi rasanya hari ni pilihan kita adalah ada punya apa? Tom yum. Tak apa. Sebab tom yum ada kau. Tadi waktu sampai ni plan dia nak cari sop ekor ataupun sop daging tu lah, yang panas-panas sikit kan. Tak sempat. Tengok ni dah. Ini kalau habis pun terduduk juga ni. The right place ni. Terduduk place lah. Tapi yang penting, kita tengok sebelah ni. Live band pun dah sampai. Tak tahu boleh nampak, mungkin kita boleh zoom depan ni. Live band pun dah sampai. Tapi dia belum start lagi lah. Tapi nice place. Tapi pantai ni pun lampu dia dah pasang. Nice. Sungguh terang. Physically, tempat wise, strategic, very nice. Dia ada surau sebelah. Surau saya dah pergi tadi. Lupa nak bawa kamera. Biasa tapi cuma dia bersih. Dan sejuk, ada aircon. So, mantap. Yang tu plus point lah. Ikan bakar dia sedap. Oh, ikan bakar kita tak rasa. Jom, kita rasa ikan bakar. Ni dah campur kicap. Au. Wow. Sedap. Dia salah tu sebab jenah. Tapi yang penting ikan dia fresh. Pedas juga. Ini udang butter prawn. Size acceptable. Tak besar dan tak kecil sangat. Terasa. Okey, sedap. Bukan yang betul-betul wow sedap, tapi sedap. Tom yum dia memang tip-top. Ikan bakar sedap. Kita rasa makan dalam 10 kali 15 minit habis semua. Habis. So ini kita punya review. Ikan bakar dia paling top. Pedas sikit tapi sungguh sedap. And then dia punya tom yum pun very nice, super sedap. Sayur biasa-biasa.
butter prawn. Kalau dia rangup lagi dan banyak daun kari lagi, tapi rasa sedap, cuma kurang rangup ya. Lepas tu apa lagi? Brokoli. Sayur. Tu dah, kita dah tengok tadi dah. Tu je lah kot. Oh, celup tepung macam biasalah. Tu dia, semua ada. Bersih. So basically another successful mission lah. Embok steamboat dengan seafood. Cari je dekat Waze ke mana, memang ada. Highly recommended. Bersedia bawa tisu lebih sebab pedas, berpeluh. Ada surau, toilet ada, surau ada, bersih. Tempat dia memang tip top. Tapi pantai betul, dan cuba tengok kat belakang tu, dia dah pasang lampu yang terang. So untuk budak-budak pun kita tak risau sangat lah. So nice. Okay, kita pun dah habis makan. Jom kita pergi ke cashier. Tengok berapa kita punya damage hari ni. Harap-harap tak banyak damage lah. Dia bayar depan? Okay. Okay. Jom kita cari ke depan untuk cari kita punya cashier dan buat payment. Very nice place. Now kita bayar, tengok berapa damage hari ni. 49 lah. Oh dah keluar dah. Oh betul-betul advance. 168 eh? 168. Dia pakai QR aja ke kad boleh? QR boleh, kad tak boleh. So kat sini biasa boleh lah. Oh, okey. Okey, siapa datang ni kad jangan bawa. Bawa QR je. So now kita nak balik. Itulah dia, kita sekarang ni di depan restoran Embok Seafood, Steamboat dan Seafood. Tu di belakang tu. Steamboat dan Seafood. Embok Village. Sila dah datang. Jangan tak datang. Aduh ada nona jangka lalu pasang gaya depan kakak.